Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala qudwatina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Afiq Faiz selaku pengurusi atau moderator, yang saya hormati seluruh petugas-petugas yang mengendalikan rerurai Pustaka Permata Ummah, yang saya hormati seluruh para pendengar yang lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kehadrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana selesai saya membaca buku Islam, Dakwah dan Jihad yang disusun oleh seorang tokoh ulama besar dunia pada hari ini, yang merupakan anak jati daripada negara kita dan negeri Terengganu, Darul Iman, iaitu Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, di mana Tuan Guru telah menyusun kitab ini, dan ia adalah merupakan suatu kitab ataupun buku yang sangat penting. Kerana apabila saya selesai membacanya, saya terfikir alangkah eloknya buku ini dijadikan sebagai teks pengajian di universiti, di sekolah-sekolah dan juga di kelas-kelas takmir, di masjid-masjid dan di pondok-pondok madrasah-madrasah. Kenapa? Kerana buku ini menguraikan suatu tajuk yang sangat penting untuk kita fahami dengan sedalam-dalam dan sejelas-jelasnya. Lantaran tajuk yang berkaitan dengan dakwah dan jihad ini adalah merupakan tajuk yang telah mengalami berbagai persepsi yang dibina oleh Barat untuk menimbulkan kesan negatif dan pandangan negatif terhadap persoalan dakwah dan jihad, serta menimbulkan salah faham atau kefahaman yang tidak tepat terhadap persoalan dakwah dan jihad. Sedangkan dakwah dan jihad ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi memastikan survival dan kelangsungan Islam di dalam dunia perlaksanaan yang nyata pada hari ini. Tanpa dakwah dan jihad yang diimplementkan secara benar dan betul berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia akan memberikan kesan kepada perkembangan Islam dan pengukuhan serta peningkatan penghayatan Islam di dalam masyarakat dunia dan di negara kita pada hari ini. Justru itu persoalan dakwah dan jihad menjadi sasaran oleh Barat untuk ianya dijadikan sebagai suatu bahan momokkan dan dilontarkan andaian-andaian yang negatif. Buku ini bagi saya suatu buku yang sangat berjaya di dalam menjelaskan kedudukan dakwah dan jihad itu sejelas-jelasnya. Kerana Tuan Guru Hafizahullah Ta'ala
memulakan huraian beliau dengan menekankan kewajipan golongan yang beriman itu menghayati Islam dan melaksanakan Islam itu dalam bentuk yang telah diperintah oleh Allah, iaitu secara syumul, secara yang lengkap dan komprehensif. Dan sudah tentulah ya, ini adalah merupakan suatu kewajipan yang memerlukan kepada umat Islam untuk terus bergerak dengan melakukan dakwah yang berkesan dan jihad yang bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana dakwah itu sangat penting lantaran ia bertujuan untuk membina fardil muslim, iaitu individu muslim yang mempunyai kekebalan di dalam menghadapi cabaran, sama ada yang bersifat dalaman dirinya maupun yang bersifat luaran, sama ada yang bersifat keluarganya ataupun masyarakatnya ataupun situasi zaman dia berada. Maka dakwah itu dalam konteks membina individu yang mempunyai kekebalan adalah sangat-sangat penting. Kerana tanpa dakwah ini yang menyampaikan kepada individu itu kefahaman Islam yang benar lewat ilmu pengetahuan dan penghayatan ibadah serta kewajipan-kewajipan yang fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia menjadi individu yang disebut oleh para ulama mempunyai mana'ah zatiyah, iaitu kekebalan, imuniti, kemampuan dalaman pribadi untuk menolak perkara-perkara yang akan menjadi distraction, yang akan memalingkan ia daripada menghayati Islam dan mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, sekiranya dakwah ini tidak berjalan dengan lancar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tidak dilaksanakan dengan sempurna, kita akan melihat muncul individu-individu Muslim yang lemah, yang tidak mampu untuk berdepan dengan cabaran-cabaran tersebut. Maka akhirnya kita akan mendapati di mana Islam itu tidak ditegakkan dan tidak dilaksanakan di dalam pribadinya, di dalam keluarga dan masyarakatnya, kerana individu itu berada dalam keadaan yang begitu lesu dan lemah dalam menghadapi cabaran. Tidak terhenti di situ, Tuan Guru Hafizahullah Ta'ala mengingatkan bahawa dakwah itu dan jihad itu bukan sahaja menjangkau kepada persoalan individu, bahkan ia juga akan menjangkau kepada persoalan-persoalan yang melibatkan kenegaraan, yang melibatkan masyarakat, yang melibatkan persoalan politik, persoalan ekonomi, dan persoalan-persoalan yang lain. Mengapa demikian? Kerana dakwah Islam itu mestilah menggambarkan sifat Islam sebagai suatu sistem hidup yang lengkap, yang syumul. Maka dakwah itu tidak terbatas semata-mata membina individu yang mempunyai mana'ah zatiyah, iaitu individu yang soleh, individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ianya juga perlu membentuk sebuah masyarakat yang melaksanakan Islam, negeri dan negara yang melaksanakan Islam, masyarakat, negeri dan negara yang membantu kepada individu-individu rakyatnya untuk menghayati Islam, menjadi kukuh di dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah di dalam sistem hidup yang berdasarkan Islam itu. Dan ini apabila tercapai,
akan melahirkan masyarakat yang disebut oleh para ulama yang memiliki mana'ah bi'atiyah, iaitu kemampuan dan kekebalan untuk menolak cabaran-cabaran dan datang dari masyarakat yang soleh, masyarakat yang menegakkan sistem Islam, masyarakat yang mendukung ajaran Islam. Masyarakat inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya watawasau bil haqq watawasau bis sabri, iaitu masyarakat yang saling memperingatkan, saling berpesan untuk menegakkan kebenaran dan saling berpesan untuk bersikap tabah dan sabar di dalam melaksana dan menegakkan kebenaran tersebut. Oleh itu, tanpa dakwah, maka individu Muslim yang memiliki kekebalan itu tidak ada, maka penghayatan Islam tidak berlaku. Dan dalam konteks membentuk masyarakat, negeri dan negara tanpa jihad, tanpa kesediaan yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimatullah al-ulya, iaitu perintah-perintah Allah sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan berbagai-bagai kaedah dan cara yang termampu bagi memastikan Islam itu tertegak, bukan sahaja sebagai ad-din, akidah, tetapi juga sebagai sebuah daulah, masyarakat, negara dan negeri yang melaksanakan sistem kehidupan Islam itu. Maka ia dalam hal ini menuntut bukan sahaja dakwah dan jihad itu terbatas dalam lingkungan dan lapangan pembentukan individu, tetapi ia perlulah sehingga ianya menjangkau kepada pembentukan masyarakat, negeri dan negara. Barulah ketika itu akan muncul dan lahirnya insan dan juga negeri dan negara yang memiliki mana'ah zatiyah rakyatnya, dan negeri negara yang memiliki mana'ah bi'atiyah yang mengukuhkan ketaatan rakyatnya dan bukan sebaliknya. Apabila kita membincangkan persoalan jihad, Tuan Guru hafizahullah ta'ala mengingatkan bahawa proses dakwah dan jihad itu ia jangan semata-mata terbatas kepada usaha yang dilakukan oleh individu bagi membentuk peribadi yang soleh itu, tetapi untuk nak membentuk negeri dan negara, sistem hidup Islam, maka dakwah dan jihad itu perlulah didukung oleh suatu kumpulan manusia, atau yang disebut sama ada jamaah, atau yang disebut persatuan, atau yang disebut sebagai parti dalam konteks politik. Maka kewujudan kumpulan Islam ini adalah merupakan suatu keperluan bagi memikul tanggungjawab jihad, tanggungjawab berusaha bersungguh-sungguh bagi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sudah tentulah ia tidak mampu dilakukan oleh individu-individu secara terasing, tetapi perlu mengumpulkan kekuatan, kepakaran, kebolehan dan segala bentuk kemampuan di kalangan insan yang beriman, yang soleh itu dalam suatu kumpulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sebagai Hizbullah, sebagai kumpulan yang mendukung agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Guru hafizahullah ta'ala mengingatkan mewujudkan kumpulan itu adalah nadi kepada survival Islam. Turun dan naiknya Islam itu tergantung kepada wujudnya kumpulan tersebut. Oleh sebab itu, mewujudkan kumpulan tersebut dan sikap berlengah dan cuai dalam mewujudkan kumpulan Islam yang menegakkan kalimah Allah ini adalah perkara yang perlu diberikan perhatian agar ianya tidak berlaku. Sebaliknya, kumpulan Islam itu dapat diwujudkan dan dibentuk sebagaimana yang diingatkan
dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Guru memperingatkan di dalam kitabnya ini ciri-ciri kumpulan Islam itu. Kerana di zaman kita ini yang berdepan dengan cabaran barat yang besar, maka mereka juga berusaha sedaya upaya untuk menyekat daripada kumpulan Islam yang benar ini diberikan dokongan oleh masyarakat Islam. Maka hendaklah kita cermat dengan kumpulan-kumpulan yang dicipta oleh barat, yang mencelup nama Islam, tetapi mereka tidak bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Tuan Guru Hafizahullah mengingatkan suatu perkara yang sangat penting tetapi seolah-olahnya terabai pada hari ini, iaitu di antara tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar, tuntutan dakwah dan tuntutan jihad itu ialah menentang kezaliman, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan dan menentang kezaliman dengan takrif yang betul, sangat crucial, sangat penting di dalam membina kepahaman terhadap persoalan dakwah dan jihad. Tuan Guru Hafizahullah mengingatkan bahawa keadilan itu, ianya adalah keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya bukan sahaja dalam persoalan kepercayaan, bahkan dalam persoalan perundangan, dalam persoalan akhlak dan moral, dalam persoalan yang melibatkan perkara-perkara yang lain dalam masyarakat, maka memastikan ia diletakkan di tempat yang betul adalah merupakan suatu perjuangan jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Sebaliknya, kezaliman itu ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan keadilan tidak dapat muncul dan tidak dapat mewarnai masyarakat dan dunia adalah berpunca daripada kezaliman. Dan kezaliman yang menjadi akar untuk menyebabkan kezaliman yang lain itu bertapak dan menjadi kukuh di dalam masyarakat ialah apa yang disebut oleh Tuan Guru Hafizahullah di dalam kitabnya, iaitu asyirk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Kerana apabila seseorang itu melakukan syirik, maka pada waktu itu dia melihat bahawa dirinya itu seolah-olah memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Ia tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan yang maha kuasa yang mencipta manusia. Maka apabila dia sudah berada dalam situasi ini, maka dia akan terjebak untuk melakukan perkara-perkara yang lain daripada bermacam-macam ragam kezaliman yang menjadi sebagai warna kehidupan manusia moden di zaman ini. Puncanya ialah kerana perbuatan syirik itu. Oleh sebab itu, perkara yang asas di dalam menegakkan keadilan, perkara yang paling penting ialah memastikan bahawa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, dan kemudiannya meninggi dan menegakkan segala perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, dan Tuan Guru menghuraikan berbagai bentuk kezaliman yang wujud pada hari ini, terutamanya di dalam aspek ekonomi, di dalam aspek politik. Baginda di mana Tuan Guru Hafizahullah menghuraikan dengan huraian
seorang yang memahami tentang persoalan-persoalan politik dan kemasyarakatan itu dengan kefahaman yang sedalam-dalamnya. Dan sebab itu buku ini perlu dibaca oleh setiap golongan yang beriman, bahkan sesiapa sahaja yang ingin mengkaji tentang konsep dakwah dan jihad sebagaimana ianya secara tulen dihuraikan oleh Tuan Guru Hafizahullah di dalam bukunya yang sangat berharga ini. Ya. Kemudiannya Tuan Guru Hafizahullah mengingatkan bahawa dalam kita berusaha untuk menegakkan keadilan dan dalam usaha untuk kita menolak dan menentang kezaliman, kita perlu faham bahawa ia adalah merupakan jihadul akbar, sebagai jihad yang terbesar. Menolak, menegakkan keadilan dan menentang kezaliman ini adalah merupakan perjuangan para anbiya alaihimus salatu wassalam, berdepan dengan penguasa-penguasa di zaman mereka yang melakukan kezaliman dari sudut ekonomi, dari sudut akhlak, dari sudut politik, di mana kisah-kisah para anbiya alaihimus salatu wassalam itu menjadi sebagai suatu pedoman kepada kita di dalam memahami bahawa sesungguhnya dakwah dan juga jihad itu adalah merupakan suatu perjuangan yang mesti berlaku sehingga kepada peringkat menegakkan keadilan dan menolak kezaliman. Dan untuk kita berjaya bagi menyelesaikan masalah manusia pada hari ini yang bergelumang dengan kezaliman, maka Tuan Guru memperingatkan tidak ada jalan yang lain melainkan dengan Islam semata-mata. Barat telah melakukan percubaan dengan berbagai falsafah, teori dan ideologi yang dicipta oleh Barat sebagai alternatif kepada agama bagi mengeluarkan masyarakat Barat daripada krisis kezaliman yang berlaku selama ratusan tahun oleh raja-rajanya dan juga oleh pemuka-pemuka agama di Barat. Akan tetapi percubaan yang mereka lakukan, sama ada dengan menggunakan pendekatan sosialisme, komunisme, liberalisme, semuanya gagal. Kenapakah ia gagal? Kerana percubaan-percubaan itu dilakukan berpandukan ideologi-ideologi yang gagal meraihkan fitrah insan, fitrah manusia. Maka Barat ini berada dalam keadaan ditindas, ya, oleh golongan gereja dan agamawan mereka yang membangunkan kefahaman agama yang bercanggah dengan fitrah, iaitu di mana untuk menjadi seorang hamba yang soleh, maka diajarkan ajaran-ajaran agar meninggalkan dunia secara mutlak. Sehingga akhirnya ada di kalangan orang yang ingin menjadi soleh tidak mandi selama bertahun-tahun. Ada yang menyeksa dirinya dengan menyapu tubuhnya dengan madu lebah untuk disengat oleh lebah. Tindakan-tindakan penyeksaan diri ini dilakukan dengan kepahaman itulah cara untuk mendapat keredaan dan kedudukan tinggi di sisi Tuhan. Dan mereka ini di dalam proses untuk menjadi seorang yang soleh ini tadi, meninggalkan dunia secara mutlak. Hal ini menyebabkan akhirnya masyarakat Barat tidak dapat menerima lagi kepahaman agama yang sedemikian, sehingga lahir usaha untuk melakukan reformasi kepahaman agama di Barat. Dan kemudiannya berlaku berbagai-bagai apa yang dipanggil penyelarasan fahaman agama yang mereka anuti
dengan berbagai ideologi dan teori-teori moden yang dicipta oleh Barat. Tapi adakah mereka berjaya? Mereka tidak berjaya kerana fahaman agama itu menyalahi fitrah. Kemudiannya apabila mereka mengambil ideologi Barat, maka ideologi yang terlalu materialistik seperti kapitalisme dan materialisme yang menafikan keperluan manusia itu dari sudut rohani, spiritual, dan sebagai manusia yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya masyarakat Barat duduk dalam penderitaan, kekeringan rohani, keruntuhan moral, sehingga direkodkan kejadian bunuh diri yang begitu dahsyat berlaku di Eropah. Golongan sosiologis Barat membuat kajian mengapa berlaku bunuh diri yang begitu dahsyat. Mengkaji kenapa jadi begitu berlaku di Barat. Kerana ianya menjadi suatu perkara yang menakutkan Barat, sehingga dilihat seolah-olah dunia Barat itu menjadi dunia yang sakit dan ramai jalan yang mengambil jalan keluar dengan melakukan bunuh diri. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah, apabila agama dengan kefahaman yang bercanggah fitrah, dan apabila ideologi-ideologi yang bercanggah dengan fitrah, sebagai contohnya sosialisme yang hanya menekankan kepentingan masyarakat dan mengabaikan kepentingan fitrah individu untuk memiliki harta. Begitu juga komunisme, dan sebagai contohnya fahaman liberalisme yang terlalu menekankan keinginan dan keperluan individu secara bebas dan mengabaikan hak masyarakat untuk hidup dalam keadaan yang bermoral dan terhormat. Ini akhirnya menyebabkan liberalisme, kapitalisme, dan semua ideologi-ideologi sekular Barat ini gagal menyelesaikan masalah dunia pada hari ini. Maka penyelesaiannya ialah Islam. Islam yang tulen, Islam yang tidak dicelup dengan ideologi-ideologi yang gagal, Islam yang tidak dikahwinkan dengan teori dan pemikiran dan fahaman Barat itu, Islam yang tidak ditundukkan kepada falsafah Barat, tapi Islam yang berdasarkan fitrah yang disebut ajarannya itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang dinantikan oleh dunia. Tetapi sudah tentulah Islam yang bersifat fitrah ini tidak akan dapat diangkat tanpa adanya kumpulan Islam yang berjihad. Sebab itu apabila dakwah diabaikan, ia gagal melahirkan individu-individu Muslim yang kuat. Ia gagal melahirkan masyarakat yang kuat dalam menjunjung ajaran Islam. Bahkan apabila jihad ini diabaikan, maka kita akan melihat usaha yang bersungguh-sungguh bagi membawa agenda Islam dan bagi kita menegakkan Islam itu dengan sistemnya di dalam teori dan pelaksanaan yang memerlukan perjuangan yang bersungguh-sungguh bagi mengikis ideologi-ideologi dan sistem-sistem yang berdasarkan ideologi tersebut, yang memerlukan pengorbanan dari sudut pemikiran, tenaga, dari sudut harta benda, dan juga memerlukan penggunaan ilmu semaksimal yang mungkin. Sekiranya jihad itu tidak diterjemahkan di dalam aspek-aspek ini secara yang maksimum, maka pada ketika itu kita akan melihat usaha untuk membawa penyelesaian Islam ke atas, usaha untuk membawa penyelesaian Islam itu ke depan dan ke dalam masyarakat, negara, dilaksanakan sebagai daulah secara praktikal untuk menjadi contoh kepada dunia bagaimana negara yang melaksanakan Islam itu benar-benar menjadi contoh yang menyelesaikan krisis manusia moden. Oleh sebab itu, ia memerlukan kumpulan Islam yang diperingatkan oleh Tuan Guru Hafizahullah Ta'ala. Tuan Guru pada bahagian penutup kitabnya menerangkan mengenai ciri-ciri, sebahagian ciri-ciri daripada Islam yang bersifat fitrah itu.
adalah menjadi perbahasan ulama-ulama Harakah Islamiyah di dalam mengutarakan ciri-ciri keistimewaan Islam yang bersifat fitrah ini, yaitu bukan Islam yang dicelup dengan ajaran barat, tetapi Islam yang bersifat fitrah, yang asli, yang tulen. Maka disebut oleh Tuan Guru Hafizahullah di dalam bukunya, antaranya ia bersifat Rabbani, atau dalam bahasa Arabnya Rabbaniyah, yaitu bersifat Rabbani. Apakah maksud bersifat Rabbani? Yaitu ia mengambil sumbernya daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sumbernya daripada hadis Rasulullah SAW, bukan daripada pemikiran manusia. Dan apakah pula ianya bermatlamat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia bermatlamat untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam yang bersifat Rabbani ini suatu prinsip yang apabila kita fahami, kerana hanya Allah sahaja yang boleh mengemukakan suatu ajaran dan manhaj hidup yang bersifat universal, yang komprehensif dan syumul, yang meraihkan fitrah manusia dengan bersungguh-sungguh dan lengkap ini, hanya Allah. Kerana hanya Allah yang maha berkuasa, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Hanya Allah sahaja. Adapun manusia, sehebat mana pun akal fikirannya, maka pandangan dan perspektifnya adalah terbatas dan terikat kepada latar belakang pribadinya, terikat kepada latar belakang keluarganya, terikat kepada latar belakang negeri dan negaranya, terikat kepada latar belakang zamannya. Maka kalau ia tidak mempunyai panduan berdasarkan wahyu, sudah tentu pandangannya adalah bersifat, kita panggil pandangan yang terbatas dan tak mampu menyelesaikan masalah manusia dengan sempurna. Oleh itu, berdasarkan prinsip Rabbani, daripada sudut sumber dan matlamat, sudah tentulah umat Islam itu tidak boleh mempunyai pilihan yang lain melainkan Islam semata-mata sebagai penyelesaian kepada masalah manusia di zaman ini. Bukan sahaja dalam persoalan individu, persoalan psikologi, tapi juga persoalan-persoalan kenegaraan, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Begitu juga Tuan Guru menyebut antara sifatnya ialah insaniyah, iaitu insan. Ia adalah suatu ajaran yang menekankan kepada keperluan insan itu dipenuhi, keadilan ditegakkan. Ia meraihkan sifat insan itu. Dan di sini ianya adalah merupakan ajaran Islam ini, suatu ajaran yang tidak menekan fitrah manusia itu sebagai insan, sebagaimana yang berlaku di dalam dunia barat yang saya sebutkan tadi. Untuk menjadi saleh tidak dibenarkan berkahwin, untuk menjadi sebagai sebuah membentuk masyarakat yang terbaik, maka individu tidak dibenarkan memiliki harta. Ini semua bercanggah dengan fitrah manusia. Begitu juga antara lainnya, yaitu keseimbangan di antara material dan juga keperluan rohani, keseimbangan di antara kebajikan individu dan kebajikan masyarakat. Keseimbangan ini hanya ada di dalam ajaran Islam, yang kemudiannya Islam yang begini cirinya akan berjaya menyelesaikan krisis kehidupan manusia moden, kerana ia meraihkan fitrah dalam membawa penyelesaian sistem hidup yang tidak menekan manusia dan mengabaikan manusia itu. Ada ini telah dibuktikan di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang berjaya untuk mengeluarkan masyarakat Arab daripada jahiliyah, dan kemudiannya berjaya membentuk satu generasi Al-Quran yang begitu hebat, generasi yang berjaya menghapuskan kezaliman Parsi, dan begitu juga melemahkan Rom yang menjadi kuasa besar dunia pada ketika itu. Generasi yang menjadi qudwah dalam kesolehan,
dalam ilmu pengetahuan, dalam pengorbanan dan perjuangan. Generasi yang menjadi guru kepada manusia, bukan sahaja ratusan tahun yang lampau, bahkan sehingga ke saat ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya katakan, kena baca buku ini, ya, kena beli buku ini, beli dengan jumlah yang besar untuk seluruh ahli keluarga, kena untuk murid-murid, untuk rakan-rakan guru, ya, untuk rakan-rakan pejabat, bagi mereka berpeluang untuk menerima suatu kepahaman yang sangat-sangat hebat, huraian yang sangat-sangat hebat daripada tokoh ulama yang ada dalam negara kita ini. Jadi Tuan Guru adalah merupakan ulama yang tidak dipertikaikan keilmuan beliau itu, ya. Maka hendaklah kita jangan melepaskan peluang untuk kita membaca buku ini dan buku-buku, kitab-kitab susunan dan karangan Tuan Guru yang unik, yang tidak ada huraian seumpama itu dan sedalam itu pada pandangan saya, dan setebal ketulinan yang begitu tebal dari sudut Islamnya, ya, dan juga analisa yang begitu tajam keadaan dunia semasa berdasarkan manzur ataupun lensa Islam secara tulen, bersih daripada pengaruh dan gangguan persepsi ideologi dan pahaman-pahaman dan teori moden yang menyebabkan akhirnya banyak penganalisa-penganalisa yang cuba menganalisa berdasarkan Islam meninggalkan ideologi dari pintu hadapan, kemudiannya dalam ulasannya kembali kepada ideologi dari pintu belakang. Ini tidak ada daripada susunan dan karangan Tuan Guru Hafizahullah Ta'ala, tulen dan bersih. Sebab itu perlu mendapatkannya, apatah lagi dengan terbitnya tafsir nanti, insya-Allah, yang merupakan dalam bahasa moden dia panggil magnum opus, iaitu hasil yang paling kemuncak yang berjaya dilakukan oleh Tuan Guru Presiden, diizinkan Allah untuk mentafsir akan Al-Quranul Karim dengan tafsiran yang saya yakin sebagaimana karangan-karangan Tuan Guru Hafizahullah yang menakjubkan, yang tulen, yang bersih, yang begitu tajam, huraian yang begitu tepat dan luas. Begitulah juga dengan tafsir yang akan diterbitkan nanti, insya-Allah taala. Jadi itulah sedikit perkongsian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang diberikan, dan saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Permata, iaitu Permata Ummah, Pustaka Permata Ummah, atas kesempatan ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan.